Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 28 hari puasa. Berapa bulan tak tahu lah. Hari Sabtu. 2025. Tuayang hari kedua. Break 2 minggu sebab isi kurang. Agak-agak hari ni ada isi lah. Maknanya orang datang raya esok ada madu, tu je. Jadi nak tak nak ambil juga. Jadi kita keterai lah dulu sesarang pagi ni. Agak-agak ada upah lah. Pokok benda pun tak tahu. Balik angin. Semoga ada rezeki di bulan Ramadan yang mulia ni. Hari ni berempat sekali. 4 orang sekali. Sebab ibu tak keluar lagi pagi. Baru lepas hujan. InsyaAllah ada rezeki hari raya ni. Siapa datang ke rumah bolehlah beli madu. Buat belanja lepas raya. Tak gepuk. 2 parut lah batang ni. Tak berapa tahan dah tergaya. Selesai. Dah keturun dah pokok tu. Tak. Ini serupa buang panda dah ni. Buang kutuk. Alhamdulillah ibu pun tak garang. Alhamdulillah lah. Hari ni ada rezeki. Pagi-pagi adalah. Lepas ni kita ambil lagi. Kita target hari ni sebeledi jadilah. Dalam 20 kg. Rasa berbaloi. Hari esok kita cuba lagi ambil. Sebab baru ni ambil 7 sarang dapat 5 kati setengah. Jadi berhenti dulu. Inilah pula baru sambung. Nutup ada lagi pun? Nak nutup dah penuh tu. Alhamdulillah lah tu. Hai. Mula dah tu. Tu yang putih tu lah kepala dia. Adalah dalam 3 ke 4 kati. Buatnya ada kau biarlah. Biar. Agak-agak dia tak lari sebab anak pun banyak lagi ni. Serang lagi dah ni rasa. Sebab tengok anak ni. Sebab memang sarang ni lama. Kau ambil kat ayah. Ngikut 2 kali. Tak jumpa. Sarang yang ikut? Kau ngikut dalam getah 2 tu. 2 kali pusing. Dia makan sepalu padang lah. Dah. Dia ngambil Israel dalam sawit ujung paya tu. Lepas tu yang selagi hak lamanya tak dapat. Ada kat kubur. Hak awak khabar dekat kaki Allah. 2 kali ke kau ngikut tu tak dapat. Ya kau tahu dia masuk dah kotak tu. Kata kotak semuk ni. Tapi ibu dia pada mujah nak palu. Ada 3-4 kati tak jadilah. Sarang pun tak besar. Padah lah. Alhamdulillah ibu pun
mengizinkan ambil. Satu pesanan untuk peminat madu. Tolonglah jangan isi dalam peti madu. Nanti bila dia berkristal ataupun macam bergula, khabar madu common tak original. Tak reti dah guna gaya nak. Dah guna lagi. Okey. Ada tu dalam 3 kilo. Okey, stop.